Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria. Nama saya Abdul Rashid. Saya nak berkongsi pengalaman saya. Kejadian ini berlaku apabila saya menghantar adik saya pulang ke rumah, kata Encik Rashid. Jadi dalam perjalanan, adik saya yang berbadan dua, yang saya hantar ke rumah, pulang ke rumahnya kerana ada majlis keramaian. Jadi dia pulang ke rumah. Suaminya tidak ada di Singapura. Suaminya keluar negara kerana bertugas, dan lebih kurang hampir pada waktu itu, kalau saya ingat, dalam masa 2 minggu dia duduk seorang diri di dalam rumah. Katanya di sini, ibu saya beberapa kali beritahu ketiadaan suaminya. Apa katanya di sini, kalau ketiadaan suaminya, apa kata kalau dia tinggal dengan ibu saya. Tapi adik saya ni macam biasalah. Dia sejak dari dulu, dari kecil sampailah zaman anak dara, dah jadi isteri orang, nak jadi mak ni pun tetap degil. Katanya tak nak menyusahkan mak, dia boleh jaga diri sendiri. Banyak kali sampai saya pun nasihatkan dia kata tak nak. Jadi satu hari tu, selepas majlis keramaian, kita jumpa adik-beradik lah. Sebab saya, kata Encik Abdul Rashid, mempunyai adik-beradik 7 orang. Kami sebulan sekali akan berkumpul di rumah mak. Kita akan makan, ada kalanya masak ataupun beli dari luar. Berkumpul adik-beradik. Saya dapat jumpa dengan anak-anak saudara saya, dengan adik-beradik saya. Jadi apabila nak pulang, saya akan hantarlah. Pada kejadian yang berlaku ini, adik saya yang hamil pada waktu itu 4 bulan, naik kenderaan hantar pulang ke rumahnya. Apa yang terjadi dalam perjalanan, adik saya katakan yang dia mabuk, pening. Jadi dia pun minta izin untuk tidur lelapkan mata. Saya pun kata kerusi itu kebelakangkan, supaya dia dapat tidur dengan lebih mudah. Jadi dia pun kebelakangkan kerusi. Saya pun pandulah, perlahan-lahan pandu nak pulang ke rumah. Adik saya tinggal di kawasan Bukit Batok, KC. Jadi bila sampai dekat depan rumah, saya pun kejut. Saya panggil adik saya Nunu. Nunu. Adik saya bangun, dan kemudian saya cakap lagi, Nu tak sihat tau. Nu tidur rumah mak lah. Abang hantar balik nak. Tak payahlah balik rumah sendiri. Dan dia pun beritahu 1000 alasan, kata tak kisah, boleh. Dia pun tegakkan kerusi yang dia baringkan tadi. Kemudian saya kata tunggu kejap. Saya pun tekan hazard light, keluar. Adik saya pun keluar. Saya kata tak apa, abang hantar naik atas. Dalam perjalanan, KC, saya nampak ada perempuan ni duduk dekat kolong blok rumah Bukit Batok adik saya. Memang pada mulanya tak fikir bukan-bukan. Tidak fikir bukan-bukan. Sedang jalan, adik saya ni jalan perlahan-lahan kerana mabuk. Jadi sampai dekat lift, saya pun tekan butang lift. Sedang tunggu lift nak turun, saya pandang lagi kiri kanan. Terkejut saya apabila saya ternampak sebelah kiri pula. Kalau tadi laluan kanan tu saya jalan, katanya Encik Abdul Rashid, ternampak ada perempuan ni tengah duduk. Sampai dekat lobi lift, tengah tunggu lift nak turun, saya toleh kanan, toleh kiri, terkejut. Orang yang sama berada di sebelah kiri, agak jauh daripada lobi lift. Dari situ saya tahu ada benda yang tak kena. Ada sesuatu yang tak kena. Jadi saya pun kata pada adik saya, Nunu, dah lah, Nunu masih pening kan, masih mabuk kan. Saya pun kata jangan degil. This time around, tolong dengar cakap abang, kata Encik Abdul Rashid. Jadi adik saya mula-mula tak nak. Dan dia pun tahu ada sesuatu yang tak kena. Saya pegang tangan adik saya, jalan perlahan-lahan pergi dekat kereta. Buka pintu, adik saya masuk dalam, tutup. Toleh belakang, toleh kiri, toleh kanan, KC. Cari mana yang perempuan tadi tu, tak ada. Masuk dalam kereta, tutup pintu kereta. Adik saya kebelakangkan kerusi untuk baring. Saya nak hantar balik rumah mak saya, suruh dia duduk sana untuk beberapa malam. Bila adik saya dah baringkan kerusinya, saya pun nak bergerak. Saya tengok cermin rear view mirror. Alangkah terperanjatnya, KC, tempat duduk belakang yang gelap. Saya memandu MPV, kereta 7-seater, KC. Jadi tempat duduk paling belakang agak gelap sedikit. Kelihatan macam ada susuk tubuh yang sedang duduk.
Nasib baiklah kata Encik Abdul Rashid, dalam kenderaan saya ni ada CD surah-surah. Nak baca, yalah, saya ni memandu, kemudian saya pun takut nanti tersalah. Saya pun keluarkan CD, masuk, play. Daripada awal sampailah sampai rumah mak, CD itu berkumandang dari satu surah ke surah yang lain. Sampai saja kejut adik naik atas balik, dan selepas itu adik saya menceritakan. Dia menceritakan kenapa tiba-tiba dia terbuka hati untuk ikut saya. Sebelum ini kan adik saya berdegil, mati-mati tak kisah nak balik juga. Katanya ketika berada dekat lift, sedang tunggu lift nak turun, dia nampak benda bungkusan putih, sama serupa macam pocong. Benda tu berada dekat dalam lift. Lift yang ada di Singapura, untuk pengetahuan anda, ada cermin kaca. Kita boleh lihat bahagian dalam. Jadi sementara lift tu turun, bahagian dalam tu agak melopong, tapi gelap. Dia seolah-olah nampak refleksi makhluk berbungkus putih seperti pocong. Bila saya tanya pada adik, dengan tidak ada sebarang bantahan, dia kata okeylah balik. Sebab dia pun tahu ada sesuatu yang tidak kena. Berikut ini daripada Sarinah, kata Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi satu perkara. Sekarang ini rumah saya di bahagian tingkap dapur akan saya pasang langsir. Dan langsir ini akan ditukar gantilah. Kalau dah kutu, saya tukar yang baru. Kenapa agaknya tutup langsir? Dan betul Kisi, tingkap dapur rumah saya takkan buka di waktu malam. Dan anak saya pernah ceritakan beberapa kali daripada biliknya, dia nak masuk ke tandas bahagian dapur. Daripada tingkap dapur rumah saya di kawasan Sembawang ni boleh ternampak tempat letak kereta bertingkat ataupun multi-story car park. Anak saya pernah ceritakan beberapa kali dia akan ternampak ada perempuan berdiri sambil melihat ke arah rumah kita. Jadi saya katakan, itu kan car park, sesiapa pun boleh berdiri. Tapi yang hairannya, ini buat saya pun rasa seram sejuk. Apabila anak saya masuk tandas, dia keluar tandas, katanya dia nampak wanita yang sama tiba-tiba sedang berpaut dekat tingkap rumah. Seolah-olah nak masuk dalam. Dan anak saya lari lintang pukang dan beritahu saya tak percaya, dan benda ini berlaku beberapa kali untuk beberapa malam. Sampaikan saya cari solusi, tutup tingkap dapur dengan langsir. Case close, dah tak ada apa-apa gangguan. Terima kasih dan selamat malam dari Sarina. Baik para pendengar Misteri Jam 12, saya akan bacakan kiriman berikut ini. Adalah kiriman daripada seorang pemandu teksi, merupakan kiriman email yang ada di hadapan saya. Email ini datang dari Encik Adnan. Katanya, apa khabar Kisi? Khabar baik. Saya adalah seorang pemandu teksi dan tolonglah Kisi kedengarkan pengalaman yang tidak seberapa seram, tetapi ini pengalaman yang menakutkan saya. Saya bertugas sebagai seorang pemandu teksi, seorang diri. Saya tidak ada really driver. Jadi saya akan pandu sesuka hati saya lah. Kalau saya nak pandu malam, nak pandu petang. Jadi pada hari ini maksudkan, hari ketika saya mengalami gangguan yang menakutkan ini, saya bertugas memandu sejak pukul 5 petang lagi. 5 petang itulah saya mula memandu sampailah ke lewat malam, sampailah pukul 1 lebih pagi. Kata Cik Adnan, bila 1 lebih pagi itu saya dah terasa amat letih. Jadi saya pun buat keputusan untuk pulang ke rumah dan beristirahat, dan akan sambung memandu bila saya bangun pada mungkin pagi nanti. Jadi saya pun pulang. Untuk pengetahuan Kisi, saya tinggal di kawasan Admiralty. Teksi saya akan diletakkan di salah satu multi-story car park ataupun tempat meletak kereta bertingkat berdekatan dengan blok rumah saya. Banyak perkara saya pernah dengar tentang multi-story car park ini, tapi saya tak pernah percaya. Sampailah ke hari ini maksudkan, inilah kisahnya. Sampai saja dekat kawasan pekarangan rumah saya terus masuk dalam satu lorong untuk menuju ke arah multi-story car park. Pusing punya pusing, tingkat bawah semua dah penuh. Saya terpaksa naik tingkat makin tinggi, dan makin tinggi. Akhirnya sampai ke tingkat 4B.
multi-story kapak kawasan Admiralty. Saya tak nak sebutkan nama bloknya. Katanya saya nampak satu ruang yang kosong. Saya pun masuk. Saya masuk dari belakang. Jadi bila saya gustan, perlahan-lahan saya reverse, tengok cermin. Kata orang, kalau nampak hantu tak boleh tengok dari cermin. Mereka tak wujud. Tapi saya rasa itu kepercayaan, mungkin kepercayaan bangsa-bangsa lain. Apa yang saya nampak ini amat menakutkan saya. Sedang saya gustankan taksi saya kisi. Saya dah nak masuk ni, parking. Tiba-tiba saya ternampak dalam keadaan taksi saya sengit. Dari rear view mirror, saya ternampak ada susuk tubuh berpakaian serba putih berdiri betul-betul dekat parking yang saya nak masuk. Jadi saya berhenti. Saya terus pijak brek. Kata Encik Adnan. Jadi Casey, saya keluarkan kepala saya. Tengok ke belakang. Tak ada benda. Saya pusingkan kepala saya. Tengok dari cermin pun tak ada benda. Kemudian saya berhenti seketika. Perlahan-lahan saya mendongak ke atas, melihat sekali lagi cermin. Casey nampak dengan jelas, Casey. Ada perempuan berdiri berpakaian serba putih. Saya menjadi takut. Saya keluar daripada parking lot tersebut dan mencari tempat meletak kenderaan yang lain. Saya masuk ada beberapa lot berjauhan dari tempat saya parking. Saya gustan. Nampak lagi susuk tubuh yang sama. Kali ini saya dah rasa tak sedap hati. Saya terus batalkan niat untuk letakkan kenderaan saya. Saya pusing balik, turun ke bawah dan letakkan kenderaan saya, taksi saya, dekat loading-unloading bay. Setelah itu saya matikan enjin, saya keluar dari kenderaan. Tak apalah, tiket kena saman lah. Saya jalan pergi. Saya terus naik lift pulang ke rumah saya. Sampai rumah, saya buka pintu, beri salam, masuk dalam. Terus saya pergi masuk ke dalam tandas, kata Cik Adnan, cuci, bersihkan kaki. Keluar dari tandas, dari tingkap dapur boleh tengok multi-story kapak. Sempat saya menjenguk Casey. Alangkah terperanjatnya saya apabila saya ternampak dekat multi-story kapak, benda yang sama, susuk tubuh yang sama, sedang berdiri tetapi membelakangi. Saya hanya nampak bahagian belakang saja. Sejak hari itu, saya rasa takut dan gerun sangat-sangat untuk naik. Kalau saya balik pandu malam, saya akan letak dekat loading-unloading bay. Dah banyak kali kena saman. Dan sekarang ini saya tukar pula pattern ataupun cara saya keluar memandu. Kalau saya akan keluar dan balik malam, saya akan pastikan saya akan memandu sampailah waktu subuh di mana ramai orang dah keluar kerja dan ada tempat-tempat yang kosong di lantai bawah, barulah saya pulang. Kalau balik tak ada kosong, saya akan keluar balik dan terus memandu mencari rezeki. Terima kasih dari Encik Adnan. SMS saya ingin bacakan, datangnya daripada Rodiah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Casey, ingin saya ketengahkan peristiwa saya, tapi bukan saya kena. Waktu itu, 1 pagi, saya sedang duduk di ruang tamu menonton televisyen apabila pintu rumah saya diketuk macam nak pecah. Saya yang sedang duduk menonton VCD, yang menonton televisyen, terperanjat apabila terdengar ketukan yang pertama. Saya bangun, pergi depan pintu dan buka pintu. Saya terperanjat apabila ternampak jiran saya, makcik yang tinggal sebelah ujung, dalam keadaan tercungap-cungap dan saya boleh tengok badannya menggeletar ketakutan. Jadi saya tanya, "Cik, asal cik?" Tolong makcik boleh, tolong makcik." "Cik, Hafsal cik, tolong makcik." Casey, kata Radia, saya nak buka pintu pun saya takut. Jadi saya kata, "Cik, tunggu sekejap." Saya masuk dalam bilik, saya kejutkan ibu dan bapa saya yang sedang tidur. Ibu dan bapa bangun. Kami berdua keluar, makcik itu masih berada depan pintu. Kemudian, bapa saya ambil kunci buka pintu, makcik itu masuk dalam duduk menggigil ketakutan. Jadi bapa saya tanya dengan mak saya tanya, dan ibu saya tanya, "Cik Hafsal cik,
Dia menggigil kisi tak boleh bercakap. Apa yang berlaku? Bapa saya pun dekat dapur kebetulan ada simpan sebotol air zam-zam. Ambil air itu, suruh makcik itu ikut selawat. Selawat pun tak boleh, kisi menggigil menggeletar ketakutan. Suruh makcik itu minum. Dia pejam mata, lat beberapa minit barulah dia dapat tenangkan dirinya. Dan bayangkan para pendengar, kata Radiah. Ibu saya tanya, Cik Afsal cik? Dia kata awal tadi sedang dia potong-potonglah pokok-pokok bunga depan rumah sebab dia tak tahu nak buat apa, bosan waktu malam. Dia dengar bunyi goli jatuh dekat tepi tangga. Rumahnya tu betul-betul tepi tangga. Jadi dia toleh, tak nampak apa-apa. Dia mula lagi lah trim ataupun potonglah pokok-pokok tu, dia bersihkan pasu bunga. Dengar lagi bunyi guli jatuh. Kali ni bila dia toleh, terperanjat dia ternampak ada perempuan sedang merangkak turun bawah tangga. Dia terduduk. Dia bangun, kuatkan semangat, lari sampai ke rumah saya, ketuk pintu ketakutan. Sekarang ni kisi, makcik tu tanya boleh tak dia bermalam di rumah kami. Saya kata dengan ibu saya, dengan bapa saya boleh. Dia suruh tidur dalam bilik saya, kisi. Saya dengar, saya tercengang. Saya terus cakap kata Radia, tak apalah makcik tidur dalam bilik saya tidur dalam bilik mak dengan abah saya, bapa saya. Jadi kisi, makcik tu kata boleh tolong tak pergi rumah dia, kuncikan pintu. Ibu dengan bapa saya suruh saya pergi rumah makcik tu, kuncikan pintu. Siapa nak pergi, kisi? Gila ke? Saya kata temanlah. Akhirnya yang pergi saya dengan bapa saya. Mak saya duduk dalam rumah temankan makcik ni. Jalan sampai depan sana, saya terjenguk-jenguk dekat tangga. Syukur Alhamdulillah katanya tak nampak apa-apa. Kami pun mangga pintu, kunci pintu dan jalan. Bila jalan tu saya dengar, dengan bapa saya dengar, bunyi orang seret-seret kaki. Bapa saya terus pegang tangan, dia cubit saya, jangan tengok belakang. Sampai rumah, masuk, tutup pintu. Dan makcik tu tidur sampailah ke pagi. Untuk pengetahuan kisi, makcik tu duduk seorang diri. Anaknya sekali-sekala akan pulang. Maklumlah, anaknya seorang tentera. Dan kadang-kala kena outstation untuk berminggu-minggu. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, kisi. Satu ketika dahulu, kisi pernah cerita tentang satu kejadian yang menakutkan di salah sebuah tandas. Di tempat kerja. Jadi waktu tu, tandas yang disebutkan tu sama seperti tandas di tempat kerja saya. Yang mana dalam tandas tu ada kes kematian yang berlaku. Dan tandas tu memang jarang orang gunakan. Sampaikan pekerja-pekerja ofis pun takut nak gunakan tandas tu walaupun pada waktu petang. Waktu malam jangan harap. Barang sesiapa yang masuk dalam tandas ni, ini yang saya dengar lah, sebabnya saya pun tak tahu ini tandas perempuan. Katanya barang sesiapa yang masuk tandas wanita ni pada waktu malam seorang diri, gangguannya akan datang. Tetapi tak semua orang akan terkena gangguan. Mengikut cerita yang disampaikanlah dari mulut ke mulut. Kalau orang tu nak terkena gangguan, pertama sekali dia masuk tandas, dia dah kunci pintu salah satu kubikel tu, dia akan bermain dengan lampu dulu. Lampunya akan berkelap-kelip. Sekiranya lampu itu berkelap-kelip, seseorang itu mempunyai masa kurang dari 10 saat untuk keluar dari tandas tersebut. Wow. Ini cerita yang disampaikan. Beliau kata beliau pun tak pasti sejauh mana kebenaran. Sebab dia lelaki, takkan nak masuk tandas perempuan. Nanti pula kena tangkap. Masalah kes kronik. Jadi katanya, kalau seseorang masuk tandas, seorang perempuan ni masuk tandas pada waktu malam di office ni lah. Jadi, kalau dah tutup pintu kubikel tu, bila lampu berkelap-kelip, seseorang tu ada kurang dari 10 saat untuk keluar daripada tandas. Kalau tidak, dia akan disambut dengan suara tangisan perempuan dalam tandas.
Selepas suara tangisan perempuan yang dengar, tapi bukanlah sekuat ni katanya kemungkinan suara yang dengar tu lepas dia main lampu, tahu-tahu nanti 10 saat gitu, dengar suara perempuan menangis, tapi bunyinya sayu sangat-sangat. Dan benda tu akan menjelma di luar tandas. Tandas tu akan jadi gelap, dia akan menjelma dekat luar tandas. Dan orang yang masih berada dalam tandas dan cuba nak keluar, kalau ternampak dia, tak tahu wajahnya macam mana, tapi kata beliau, dengar cerita, boleh pingsan. Ada yang pingsan sampaikan cedera parah. Kerana apa? Bila dah ternampak, jatuh pingsan, kepala terhentak pada batu, kepala terhentak pada buncu, hujung singki dan sebagainya, sampai berdarah. Dan kalau tidak dapat rawatan secepat mungkin, kemungkinan boleh membawa maut. Jadi itulah kisah tentang tempat kerja saya, Casey, yang mana salah satu kisah yang diceritakan agak serupa dengan pengalaman. Jadi waktu itu teringat tandas yang disebutkan, saya terus takut nak pergi tandas pada malam kejadian itu berlaku. Yang ini pendengar-pendengar yang lain ingin berkongsi pengalaman dan saya akan teruskan. Saudara, sebentar nanti kita akan ketengahkan satu kisah. Ini kisah daripada seorang pendengar dan namanya Rohana. Ya, Rohana berkongsi pengalaman beliau yang menakutkan. Rohana telah punlah berumah tangga dengan seorang jejaka, iaitu suaminya sekarang ini. Dan waktu itu Rohana memiliki 2 cincin. Satu cincin pemberian suamilah yang dibelilah cincin mas kahwin tu disarungkan. Ada 2 cincin sebenarnya bila Rohana menikahi ataupun suami menikahi Rohana ni. Satu lagi cincin merupakan cincin turun-temurun harta pusaka dari nenek moyang. Dan cincin ini merupakan juga cincin emas yang dah wujud sejak bertahun-tahun lamanya. Setiap kali siapa yang menjadi pengantin baru kena sarung cincin itu selama 2 minggu. Selepas dah pengantin dah tak baru lagi, barulah cincin tu akan diserahkan kembali kepada ibu, kepada suaminya untuk disimpan, dan kepada adik-beradik ataupun saudara mara yang lain sebagai cincin turun-temurun. Jadi cincin tu adalah sebuah cincin emas yang agak lama, dan apa akan berlaku bila Rohana menyarung cincin itu untuk 2 minggu selepas menjadi isteri kepada suaminya sekarang ini. Akan saya sentuh kisah Rohana sebentar nanti. Dan sekarang anda boleh hubungi saya dalam rancangan MJ12 di 669-11897. Dan siapa setuju malam ni saya kurangkan sedikit, memandangkan kata seorang pendengar ni, sekarang ni sedang musim cuti, ya, March holiday. Jadi ramai pelajar-pelajar sekolah sedang mendengar, dan mungkin ada yang terbawa-bawa sampai ke mimpi bila dengar kisah yang seram-seram dalam rancangan MJ12. Apa kata anda? Kita akan teruskan dengan kisah-kisah misteri anda di Ria 897 FM. Saudara, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan saya pada malam ini. Yang lain boleh anda hubungi saya di 669-11897. Dan pendengar Ria 897, beberapa kisah telah pun saya ketengahkan, dan sebentar nanti kisah tentang cincin pusaka. Rohana berkongsi pengalaman ketika beliau menyarung cincin tu 2 minggu setelah menjadi isteri yang sah kepada suaminya pastinya. Dan apakah mungkin benda yang mengganggu Rohana, dan kenapa beliau diganggu? Kenapa tak ada mungkin sebab cincin tu dikatakan turun-temurun. Setiap kali keluarga cakaplah, dia tak beritahu tapi saya rasa mungkin cakaplah keluarga yang ini merupakan keluarga noyang, keluarga noyang ke moyang Pak Abu. Setiap kali cucu cicit Pak Abu yang nak berumah tangga ni, dia berikan cincin moyang ni, disarungkan cincin pusaka, dan selama 2 minggu tu tidak ada apa-apa. Tapi bila tiba giliran Farah ataupun Rohana untuk menyarung cincin tersebut, 2 minggu itu ada gangguan. Jadi bagaimana agaknya teman-teman Ria 897? Baik, kita akan teruskan dengan kisah Rohana, dan sebentar nanti akan saya jawab panggilan anda. Kita teruskan kisah Rohana. Kenapa dalam ramai-ramai cucu cicit Pak Abu ni lah, Pak Abu bukan nama sebenar, saya menggunakan nama samaran je lah, sebab saya pun tak tahu namanya siapa. Kenapa Rohana diganggu? Kita teruskan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, seperti saya katakan kepada anda awal tadi, kenapa agaknya Rohana memberitahu kenapa beliau diganggu.
Inilah kisah dan sebabnya. Sebelum ini, cucu cicit yang berumah tangga tidak diganggu kerana mereka badannya kosong. Tapi Rohana kata saya tidak kosong, Kisi. Untuk pengetahuan Kisi, arwah nenek saya ada tinggalkan sakanya pada saya. Jadi, apabila saya menyarung cincin pusaka, saka nenek saya seolah-olah tak boleh terima kehadiran saka moyang yang terdapat pada cincin pusaka. Ini yang dapat saya rasakanlah. Jadi, malam yang pertama saya sarung cincin tu, apa yang berlaku? Badan saya panas. Macam nak demam. Suami sentuh tangan. Dia tanya, kenapa tangan awak panas sangat? Awak demam Tapi saya tak rasa pening, tak rasa mabuk. Tapi badan saya memang berbahang, Kisi. Dibawa pergi hospital. Doktor berikan satu suntikan untuk menurunkan suhu badan saya. Beri saya obat. Balik ke rumah. Dalam perjalanan, Kisi, badan masih berbahang. Alat pendingin hawa dalam kenderaan dibuka full blast. Dibuka kuat. Tapi badan saya masih berbahang. Sampai rumah yang aneh, saya tanggalkan cincin. Tanggalkan cincin letak di atas meja. Kemudian saya mandi nak kurangkan panas. Badan saya okey, macam biasa. Jadi mungkin suami kata suntikan diberikan oleh doktor tu mujarab lah. Obat yang saya makan, saya mandi dapat turunkan panas. Keesokan harinya saya tidak bertugas. Saya suri rumah sepenuh masa setelah berumah tangga. Jadi saya sarung cincin tu balik. Cincin nikah dengan cincin pusaka. Badan saya mula berbahang lagi, Kisi. Mak mentua saya berdiri tepi saya dapat rasakan, bahang Bila dia sentuh saya, badan saya yang berbahang, kata Rohana. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya, Kisi, saya dapat tahu bahawasanya saka yang diturunkan oleh arwah nenek saya dengan saka moyang pada cincin tersebut tak boleh ngam ataupun tak boleh campur. Dan akhirnya, seminggu setelah menyarung cincin pusaka, suami saya bertugas malam. Saya sedang baring dalam bilik seorang diri. Saya rasa tak sedap hati. Dari pagi saya bangun, sampailah nak dekat waktu petang. Sampailah suami bertugas, rasa tak sedap hati. Berkali-kali beritahu suami, bang, abang jangan kerja malam ni boleh tak? Ana rasa tak sedap lah, bang. Abang dah seminggu cuti, bang. Cuti kahwin seminggu. Abang kena pergi kerja lah. Tak apa. Apa-apa mak dengan bapak kan ada. Minta tolong dorang Suami keluar. Pukul 10 malam masuk kerja. Saya masuk bilik. Rasa hati tak sedap sangat. Akhirnya saya terlelap. Sepertiga malam, kata Rohana, saya terbangun. Terbangun kerana badan saya terasa bahang dan panas. Pendengar Ria 897, kata Rohana, apabila saya buka mata terlampau panas. Alangkah terperanjatnya, Kisi. Kisi, dalam bilik tidur saya ada almari solek. Almari solek betul-betul di sebelah kanan saya. Saya tengok cermin almari solek, nampak refleksi katil dan bawah katil. Bawah katil ternampak macam bungkusan pocong sedang baring, Kisi. Bila saya nampak, saya ketakutan dan terjegat. Saya pandang ke arah lain. Setelah badan berbahang, setelah saya nampak bawah katil, seperti ada bungkusan putih macam pocong. Bilik tidur saya bau pacai. Kuat, Kisi, bau pacai. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya menangis. Nak bangun pun takut. Nak kejut bapa mak mertua. Segan, Kisi. Takut nanti mereka ingatkan saya mengada-gada. Saya terpaksa pakai cincin. Saya terpaksa mengharungi gangguan dalam rumah. 2 minggu
Setelah 2 minggu berturut-turut, saya tanggalkan cincin, serahkan pada suami. Bang, ambil ni bang, saya dah tak nak pakai ni lagi bang. Suami ambil, serahkan balik pada ibunya. Dan tengoklah, siapakah mangsa selanjutnya yang mungkin ada jin, ada saka yang tak boleh bertentangan mata dengan harta pusaka peninggalan nenek moyang keluarga Pak Abu. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Selamat tengah malam, Casey. Dan juga kepada para peminat MG12. Nama saya Ahmad. Saya ingin berkongsi pengalaman. Saya ini seorang pemandu teksi berasal dari Malaysia. Pemandu teksi berasal dari Malaysia. Pengalaman saya berlaku ketika saya nak pulang ke rumah. Rumah saya terletak dekat kawasan Segamat. Memandu teksi nak pulang ke rumah 11 lebih malam pada waktu itu. Saya sedang memandu. Kalau saya merokok, saya buka tingkap lah. Depan, belakang tingkap saya akan buka. Dan saya akan hidupkan rokok saya. Saya akan merokok, memandu. Yang pertama ni, saya merokok kerana saya nak hilangkan rasa mengantuk. Ada kalanya penat, bekerja sepanjang hari dari pagi sampai ke malam. Oleh kerana mengantuk, saya terpaksa merokok ketika sedang memandu. Sebenarnya saya tak suka pun merokok ketika sedang memandu. Sebab saya ni jenis yang menjaga teksi, tak nak habuk-habuk rokok masuk ke dalam. Jadi pendengar Ria 897, kata beliau lagi, ketika saya sedang nak hidupkan rokok saya, dah turunkan tingkap, tiba-tiba angin tiup masuk ke dalam, bau harum sangat. Baunya sama seperti seorang wanita mengenakan wangi-wangian, Casey. Bila bau tu dapat kita bau tu sampai kepada kita secara automatik. Bila kita terhidu bau yang harum, yang wangi, yang menyeramkan, bulu roma akan meremang. Dia bukan bau macam minyak wangi tau, kata abang kita. Sebab bau minyak wangi kita bau, setakat tu saja. Tapi kalau bau itu adalah bau yang menyeramkan, dia akan datang bau dan kemudian diikuti dengan keadaan bulu roma meremang. Itulah, saya baru nak hidupkan rokok ni, buka tingkap, bau datang, meremang bulu roma. Daripada mengantuk, terus hilang rasa mengantuk. Rokok simpan balik, letak tepi, pandu. Kemudian tengok kiri, tengok kanan, tengok depan. Keadaan fikiran saya menjadi kacau bilau, katanya. Saya ni seolah-olah tak boleh beri tumpuan. Sebab takut sangat-sangat bau harum tu makin ada. Terpandang pada cermin kereta untuk tengok belakang, tapi memang tak ada orang. Saya pun naikkan tingkap untuk tutup balik tingkap supaya bau tu tak masuk lagi. Lazimnya bau tu kalau masuk, dan dia akan hilang dalam beberapa saat, mungkin minit. Tapi setelah saya tutup tingkap semua, dah tutup tingkap, bau tu masih ada dalam teksi saya. Saya hanya perlu tawakal dan saya putarkan CD surah-surah suci ketika saya sedang memandu untuk pulang ke rumah. Pendengar Ria 897 FM, hanya Allah saja yang tahu perasaan saya pada waktu itu. Lambat betul nak sampai. Akhirnya saya lalu dekat stesen minyak. Saya masuk dalam stesen minyak, letakkan teksi saya di tepi, dan saya hidupkan sebatang rokok untuk merokok dekat luar. Sedang saya merokok jauh daripada stesen minyak tu, di tepi jalan, saya terpandang-pandang dekat belakang teksi. Memang tak nampak orang, memang tidak ada sesiapa pun. Tapi bau tu masih lagi terngiang-ngiang, Casey, di benak fikiran saya. Setelah lebih kurang dalam 4-5 minit habis batang rokok, saya pun masuk balik dalam teksi saya. Bau tu dah hilang, sudah tidak ada lagi dalam teksi. Ingatkan dah habis. Ya, beliau pun sampai dekat rumah kampungnya
yang terletak di kawasan Segamat. Jadi pendengar Ria 897, bila sampai Segamat, dah pandu teksi pada waktu malam seorang diri. Saya pun keluar dari teksi. Waktu tu rumah masih terang. Anak dah tidur, isteri saya belum tidur. Dekat ruang tamu sedang menonton TV dan menantikan kepulangan saya. Saya pun tolak pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bang. Bang dah makan? Tanya isteri pada saya. Masak apa awak hari ni? Nanti abang pergi bersihkan diri dulu. Saya siapkan makan. Isteri pun pergi dapur. Siapkan makanan, saya pun bersihkan diri, tukar pakaian semua. Kemudian saya keluar. Dan saya duduk tengah makan ni dekat dapur. Dari dapur boleh nampak ruang tamu. TV masih menyala. Kemudian ada sofa. Isteri tengah duduk layan saya makan. Saya bila masuk rumah tadi tak perasan. Saya cakap pada isteri, "Dahlah, awak tak payahlah layan saya makan. Awak pergi layan kawan awak kat depan tu." Pergi? Kawan saya? Mana ada kawan, bang? Saya dari tadi seorang, bang, tunggu abang balik. Casey, bila saya tengok, ada perempuan dekat depan ruang tamu tengah duduk memandang ke arah TV yang mana belakangnya membelakangi saya. Makan lagi. Jadi isteri saya pun bangun, "Bang, sekejap lah. Saya tutup TV lah lepas makan tidur." Isteri nak bangun. Dah. Awak duduk sini temankan saya. Seram, Casey. Kalau isteri saya pergi depan, ternampak susuk tubuh tu, buat dia pingsan, lagi jadi satu cerita. Jadi kata beliau, tadi abang juga yang suruh saya pergi depan. Tak apa, awak duduk sini temankan saya. Makan. Sambil makan, saya tengok lagi masih ada. Makan, tengok lagi masih ada. Hampir-hampir, lebih kurang dari lagi 3-4 suap sebelum saya habis makan, saya tengok lagi, dia dah hilang. Saya pun cuci tangan, isteri bersihkan meja, saya sendiri ke depan matikan TV. Tak nampak apa-apa, tutup tingkap, tutup pintu, masuk dalam bilik tidur. Tak pastilah benda tu masuk dalam rumah dan kekal dalam rumah ataupun tidak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baiklah, kita akan teruskan dengan pemanggil kita selanjutnya, 669-11897. Yang ini daripada pendengar kita. Ini kita kembali ke topik yang santai ataupun topik sambilan saya nak ketengahkan. Daripada kiriman pendengar kita mana ni ini dia. Rima kata, "Kisi, selamat tengah malam. Saya ingin berkongsi tentang topik yang Kisi ketengahkan, santau. Memang baik topik ini sebab masih lagi perkara sedemikian berleluasa di dunia zaman yang serba moden dan serba canggih. Arwah ibu saya, Kisi, meninggal sekitar tahun 1998 dan sebelum itu waktu akhir hayatnya dia disiksa di dunia. Memang teramat sangat perbuatan manusia ini. Dia terkena santau yang dibuat. Tapi santau jenis apa saya tak pasti. Arwah ibu saya masih saya ingat lagi waktu itu dia ni walaupun usianya dah 60 lebih tahun tetapi masih sihat, masih aktif, boleh pergi pasar. Tapi setelah terkena santau, saya tak nak sebutkan siapa yang buat. Yang lebih penting sekali supaya kita berwaspada. Sebabnya ibu saya ni semakin hari tiba-tiba semakin uzur. Bila dah terkena santau ini, badannya seolah-olah cengkung. Hanya tinggal tulang dengan kulit saja. Dan dia tidak bermaya. Setiap malam dia akan menangis. Dia akan menangis dan dia akan berdoa pada Allah supaya hentikanlah dan tolonglah. Kalau boleh akhirilah sakitnya ini. Kalau nak cabut-cabutlah nyawanya. Dia rela. Jadi itulah yang ibu saya kadang-kadang saya terdengar waktu malam bila saya temani dia tidur di dalam bilik seorang diri. Malah saya sering kali ingatkan ibu saya, tolong jangan doa macam tu. Kita doa yang baik-baik, minta yang baik dari Allah, Allah akan berikan yang baik. Jadi itulah saya ingatkan. Dan dia akan menangis tak henti-henti. Dan ini adalah buatan orang, Kisi. Dan cuba Kisi bayangkan, sampaikan pada satu malam
Saya terperanjat. Waktu itu setelah saya panggil seorang pakar. Pakar tu dah datang, dah rukiahkan ibu saya, dan malam tu sekitar pukul 12 lebih lah tengah malam, apabila semua sedang tidur, saya dengan ibu satu bilik sedang tidur, tiba-tiba saya macam rasa ada orang nak turun dari katil. Saya buka mata terperanjat kisi, ibu saya boleh bangun berjalan kisi. Saya pada mulanya tak percaya. Jadi saya biarkan. Saya bangun ikut ibu saya sampai dia masuk dapur, dia buka peti ais. Casey nak tahu apa yang dia keluarkan. Dia keluarkan daging beku kerana dia nak makan daging beku itu mentah-mentah. Bila saya nampak, saya terus sebut namanya, ibu saya toleh dan terus dia terjatuh kerana saya tegur. Bila dia jatuh, kepalanya terhentak meja. Bengkak dibuatnya dan terpaksalah pagi itu juga telefon ambulans dan bawa dia ke hospital. Ibu saya dirawat di sana untuk beberapa hari. Kemudian dia dibenarkan pulang ke rumah. Sampai ke saat ini, setelah ibu meninggal dunia, tak tahulah mungkin kerana dah sampai ajal ataupun kerana dibuat oleh orang. Katanya di sini, saya sampai ke saat ini tak pasti bagaimana ibu saya yang dah tak boleh bangun pada malam tersebut, masuk ke dapur dan makan daging mentah. Baik, ini kiriman dari Yazid yang menceritakan satu kejadian yang berlaku ketika waktu itu dia dengan seorang lagi teman sedang berada di kolong blok rumahnya, sedang betulkan motosikal. Yazid berkongsi pengalaman ini. Jadi apa yang berlaku, Yazid kata, saya dengan teman ni gemar, kita beberapa orang kawan lah, kadang-kadang sampai 3-4 orang. Dekat kolong blok kita akan betulkan motosikal, tampal stiker lah, exhaust dan macam-macam lagi lah dilakukan, bersihkan motor. Jadi itulah hobi sebagai rakan-rakan rapat lah. Jadi pada malam tu hanya saya dan seorang lagi sahabat saya, kata Yazid, yang bernama siapa ni? Ari. Jadi Yazid dengan Ari dekat kolong blok, waktu tu tengah betul-betulkan motosikal lah. Mereka betulkan motosikal di bahagian hujung blok. Dan pada malam tu sambil betulkan motosikal tu, dia akan hidupkan lagu-lagu lah sebagai teman. Tiba-tiba dia dengar suara. Dia dengar suara. Shh, macam orang marah lah. Sebab yelah, dah lewat malam, dengar lagu. Mungkin walaupun buka perlahan, tapi oleh kerana malam tu sunyi, sepi, suara tu boleh kedengaran sebagai satu yang kuat. Dan juga orang nak tidur ni kadang-kadang juga boleh terdengar. Ada orang sensitif telinganya. Jadi kawan saya, kata Yazid, bernama Ari, terdengar bunyi orang shh, macam marah lah. Jadi pada mulanya dia tak beritahu saya tak perasan. Jadi kita terus betulkan lagi. Sambil tu betulkan, saya menyanyi lagu yang sedang berkumandang pada waktu itu. Ikut menyanyi. Mungkin lagu Project The Band ke menyanyi. Sekali lagi teman saya Ari dengar, shh, Zid, ada orang suruh diam, Azid. Kau tak dengar tadi? Orang marah. Pelanggan suara. Mana dia kuat? Tadi pun kuat macam ni pun suara. Tak apalah, pelanggan suara lah. Jadi berdengar misteri jam 12. Pada waktu tu, saya perlahankan. Tapi saya turunkan suara tu satu je. Kemudian kita betulkan lagi, tengah berbual. Sekali lagi dengar suara shh. Sebab kami macam bising. Dalam hati saya ni, teman saya suruh kata pelankan lagi. Sebab kau tak dengar ke? Bising, orang marah lah. Nanti polis datang dan kita terkena berhenti tau. Jadi teman saya bernama Ari pergi ke bahagian luar blok, iaitu di belakang blok tu adalah tingkap dapur. Sebab kedengaran katanya suara daripada tingkap dapur. Dia pun pergi dekat luar blok, tapi belum sempat dia keluar, dia jenguk kepala tengok atas. Mana tahu kalau tuan rumah ni sedang berada dekat tingkap. Jadi teman Ari, dia pun tengok dekat luar. Kemudian dia patah balik. Bro, tuan rumah ke atas. Tingkap apa? Sebab itu blok saya, Kisi, kata Yazid. Saya yang tinggal di blok yang mana kita berada dekat kolong bloknya sedang betulkan motosikal. Kata dia tingkat 2. Tingkat 2? Saya pun nampak. Owner rumah lah.
Dia tengah tengok aku. Tengah tengok bawah. Aku tengok keluarkan kepala aku dari kolong blok tu, nampak dia. Terperanjat aku. Tingkat 2 mana? Kiri kanan? Sebelah kiri. Bro, kau biar betul. Apa pasal? Rumah tu dah lama kosong tau. Kau jangan nak takutkan aku lah. Aku tak takutkan kau. Rumah kosong. Kau ingat tak aku pernah cerita dekat kau? Tiba-tiba, teman saya dengan saya masing-masing gosok tangan sebab meremang bulu rumah. Dah bro, kita pack barang balik lah. Kita pun bersihkan barang-barang, kemas motosikal. Waktu tu baru saya dengar. Radio masih lagi berkumandang muzik, tapi perlahan. Shh. Saya dengan teman pandang antara satu sama lain. Lebih cepat kita bungkus barang-barang, teman saya pun tunggang motosikal dan pulang ke rumahnya yang terletak beberapa blok jauh daripada rumah saya. Motosikal saya biarkan di kolong blok. Perkakas-perkakas yang saya bawa turun, saya bawa naik atas. Keesokan harinya, saya tanya kepada kakak saya dengan mak saya untuk kepastian. Mak, rumah dekat tingkat 2 tepi tangga tu, dah ada orang beli belum, Mak? Entahlah. Setahu aku masih kosong. Sebab 2 hari lepas aku pergi rumah Cik Nia, aku tengok depan rumah tu berabuk sangat. Belum ada orang tinggal. Kenapa? Oh, tak ada apa-apa, Mak. Kakak saya pun cakap sama. Rumah tu masih lagi kosong. Sampaikan saya tak puas hati, saya turun bawah tingkat 2. Saya ketuk pintu. Waktu tu pagi, kisi berani sikit. Tengok tingkap boleh buka, saya tolak tingkap tu. Tengok dalam rumah, memang kosong, tidak ada orang tinggal. Saya hanya boleh anggap kawan saya Ari salah beri penjelasan. Sebab saya tanya rumah yang dia nampak ada owner, ada tuan rumah dekat tingkap. Rumah tingkat 2 kiri atau kanan, dia kata kiri. Kemungkinan dia nak cakap kanan dekatnya. Kemungkinan. Saya pun tak pasti, Kisi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Selamat pagi kepada semua yang sedang mendengar, yang berada di Facebook Ria juga terima kasih. Yang ini kiriman yang ringkas saya nak bacakan sebelum saya jawab panggilan sebentar nanti. Ini datangnya daripada mana ni? Nuraini. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya dahulu pernah berkenalan dengan seorang lelaki. Dan katanya di sini lelaki yang saya berkenalan ni sebenarnya saya terjumpa dia, terserempak dengan beliau di pusat tukaran bas. Kemudian dia menghampiri saya. Katanya dia nak minta tolong, nak cari tempat yang dimaksudkan ni lah. Jadi saya pun cakap saya nak jelaskan susah, tapi saya boleh tunjukkanlah di mana tempatnya. Waktu pun saya dah tak ada apa-apa acara, saya pun memang nak pulang ke rumah. Jadi sedang berjalan-jalan saya pun berbual-bual, bercakap-cakap dengan dia pun berbual-bual dan dari situ kami menjadi kawan. Dan apa yang terjadi, satu hari tu bila dia ajak jumpa lah katanya, nak keluar sebagai seorang kawan, saya pun kata okey lah, jumpa dekat mana. Jadi dia pun buat temu janji. Ingat lagi waktu itu nak jumpa di Tampines Mall. Jadi saya pun tunggu dekat Tampines Mall, janjinya pukul 8.30, kemudian dah masuk pukul 9, kemudian dah masuk pukul 9.30, tak sampai-sampai ni. Saya pun cuba hubungi beliau beberapa kali tetapi tak dapat. Dan apa yang berlaku, keesokan harinya saya hubungi beliau sebab dah tak jumpa lagi. Saya telefon, tak dapat. Dia seolah-olah tak nak jawab panggilan saya. Dan dipendekkan cerita, akhirnya saya bila nak pulang tu daripada Tampines Mall nak pergi rumah saya boleh naik bas yang akan pusing jauh ataupun saya boleh jalan kaki. Jadi bila jalan kaki saya kena jalan dekat kolong-kolong blok. Alangkah terperanjatnya apabila saya ternampak kawan baru saya tu dekat kolong blok. Jadi saya pun tegur dia, saya cakap,
Tadi telefon, janji kata nak turun, tak turun. Kemudian dia kata, sorry minta maaf lah, ada masalah, ada problem, okeylah. Jadi saya dapat lihat wajahnya macam seolah-olah tak cukup tidur, macam penat, rambutnya kusut masai. Saya pun kata padanya, kalau awak ada masalah ke, nak perlukan seseorang bercakap, beritahu saya lah. Kalau saya boleh tolong, saya tolong. Kalau saya boleh dengar, saya sudi mendengarnya. Jadi dia kata okeylah, nanti dia akan cuba hubungi. Saya pun jalan beberapa tapak ke depan, saya toleh belakang. Dan kemudian dia sedang duduk. Apa yang berlaku dekat saya bila saya pusing belakang ni, saya ternampak dekat atas lantai. Dia tengah duduk di bangku, saya nampak dekat atas lantai. Seolah-olah macam ada susuk tubuh manusia sedang berpeluk pada kakinya. Pada mulanya saya ingatkan orang. Bila saya toleh, saya ternampak, saya tenung dan renung. Macam ada sesuatu yang tak kena. Seolah-olah ada makhluk ataupun benda halus sedang berpaut pada kaki lelaki ini. Saya sendiri takut nak berkawan dengan dia. Saya sendiri yang hilangkan diri dan tak nak lagi hubungi beliau. Sampai sekarang saya tak tahu apa jadi dengan dia. Itulah pengalaman saya. Terima kasih. Yang ini kiriman daripada Safura katanya. Casey, Bukit Putus jangan buat main-main. Saya dengan suami pernah terkena gangguan. Katanya di sini waktu tu memandu walaupun jalan yang baru dah dibuka, kami menggunakan Bukit Putus. Bila lalu kiri kanan Casey banyak liring-liring bukit. Apa yang terjadi, suami saya ni turunkan tingkap nak merokok. Saya pun turunkan sekali lah sebab malas nak hidup bawah asap ni, memang saya tak suka. Sedang suami merokok, tiba-tiba dalam perjalanan tingkap kiri dengan kanan terbuka, macam mana tak boleh masuk rambut hitam, tebal, berkibaran, masuk daripada tingkap saya. Pada mulanya saya ingatkan kain. Saya tolak bila pegang, ya Allah, rambut orang. Saya terpekik, suami pusing tengok saya. Saya hanya pejam mata, ambil tangan kiri dengan kanan, tutup mata saya kerana dalam keadaan ketakutan. Jangan main-main, Casey. Kalau Casey nak, cubalah pergi Bukit Putus. Itu laluan memang dah jarang digunakan, tapi memang tempat tu keras. Terima kasih dari Safura. Wow. Wah, Bukit Putus ni hot topic kali ni. Jadi mungkin ada yang pernah menggunakan Bukit Putus. Seperti yang mana diceritakan oleh teman kita awal tadi. Kalau mungkin ada kisah yang ingin disampaikan, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Okey, silakan 669-11897. 669-11897. Yang ini kiriman selanjutnya. Kisah yang dikirimkan kepada saya yang ringkas datangnya daripada Putri. Putri kata, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengalaman saya ni ketika saya bermalam di rumah teman. Kisah ini berlaku di rumah kawan saya di Bukit Batok. Kawan saya ni dalam rumah tu yang menetap bersama selain daripada ibu dan ayah kawan saya, kata Putri, nenek pun tinggal bersama dengan mereka lah. Jadi kawan saya ni adalah anak tunggal, satu anak dalam keluarga ini. Beliau bila datang ke rumahnya tu, wow, memanglah apa barang jua dia miliki dalam biliknya, tak perlu keluar bilik Casey. Ada laptop, ada desktop lagi, dan ada lagi lah gadget-gadget yang lain yang telah pun diberikan oleh ibu dan ayah sebagai hadiah. Maklumlah anak tunggal. Jadi kadang-kadang saya suka pergi ke rumahnya bukan kerana ada gadget, tapi kami suka duduk berbual-bual. Kami suka bercerita tentang kehidupan, tentang kawan-kawan dan sebagainya. Dipendekkan cerita, waktu malam tu saya nak pergi tandas. Jadi kawan saya ingatkan saya. Sebelum ni memang tahu pun, neneknya memang macam tu. Katanya, kau nak pergi tandas baik-baik nenek aku ni dia suka takut-takutkan orang. Sebabnya nenek kawan saya ni dia dah nyanyuk sedikit. Nanti dia akan takut-takutkan orang, buat suara lah dan macam-macam lagi lah. Jadi saya pun keluar daripada bilik menuju ke arah dapur, nak pergi ke tandas yang terletak di bahagian dapur rumah kawan saya. Jadi dipendekkan cerita, apa yang terjadi apabila saya pergi dapur, saya nampak ni nenek kepada kawan saya sedang duduk dekat dapur.
Dapur tu ada meja makan, dia tengah duduk seorang diri dalam gelap. Saya nampak tengah jalan, astaghfirullahalazim ni, takutkan orang aja. Kemudian dia diam tau, tak layan. Saya pun masuk tandas. Masuk tandas, saya sedang buang air kecil. Tiba-tiba saya dengar suara. Baik-baik kat dalam. Baik-baik kat dalam. Katanya dengan suara nada orang tua dengan suara terketa-keta, katanya baik-baik dekat dalam, baik-baik kat dalam. Kemudian saya pun, jangan main-main ni kata orang nanti bilang Syikin Syikin tu adalah nama kawan saya, kata Putri. Saya keluar dari tandas. Nenek tadi masih duduk. Ya, masih duduk dekat dapur. Masuk dalam bilik. Kemudian saya cakap dengan kawan saya, kata Putri, kau tahu tak, nenek kau duduk kat dapur sorang-sorang. Terkejut aku tahu. Habis aku dalam toilet tengah buang air kecil, dia boleh cakap baik-baik sorang-sorang, baik-baik sorang-sorang. Macam manalah kau boleh hidup kat dalam rumah ni Malam-malam mesti dia takut-takut engkau. Kemudian kawan saya, Syikin, beritahu saya, Putri, aku sebenarnya tadi cakap dengan kau pasal nenek aku. Suruh baik-baik, suruh hati-hati, nenek aku ni suka kacau-kacau kau. Sebenarnya aku main-main. Nenek aku tak ada rumah hari ni. Saya terperanjat Casey. Bila kawan saya kata dia ingatkan saya suruh hati-hati dengan nenek saya, sebenarnya nenek tidak ada di rumah. Nenek berada di rumah Pak Cik dan menetap di sana untuk beberapa minggu. Bila saya dengar, saya tak percaya. Syikin pun tak percaya kisah yang saya ceritakan. Kemudian lalu ditunjukkan ia adalah sesuatu yang benar. Barulah dia percaya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okay. Jadi kisah berikut ini tentang gambar, saudara. Gambar. Ini kalau tadi makcik, ini gambar tentang seorang nenek. Nenek saudara, bukan nenek dia, tapi nenek dia katanya di sini. Tadi makcik saudara, yang ini nenek pengirim kita. Kalau tadi kisah berlaku di Singapura, yang ini berlaku di Malaysia. Pengalaman yang diceritakan pada saya. Kita semua ada ambil gambar. Sekarang ini gambar ni jarang dicetak lah. Gambar tu selalu kita simpan dalam telefon bimbit. Tapi ini terjadi dengan gambar yang dicetak. Jadi dalam rumah ni, walaupun neneknya dah meninggal dunia, dah pergi, tapi rumah ni tetap kena ganggu. Antara perkara yang terkena gangguan ni, yang diceritakan beginilah. Saya nak kongsi dengan anda dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Ini kiriman dari pendengar kita yang bernama Sharifah, berkongsi pengalaman beliau. Kiriman email dikirimkan kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Nama saya Sharifah dan saya pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Perlis. Dan katanya di sini, ini berkenaan dengan gambar, Casey, dalam rumah. Nenek dah pun meninggal dunia. Tetapi nampaknya kegiatan-kegiatan yang arwah nenek suka lakukan kadang-kala masih lagi berlaku dalam rumah. Antaranya, nenek saya ni suka duduk dekat satu kerusi. Ini adalah kerusi rotan yang digunakan oleh nenek saya. Dia suka duduk di kerusi rotan tu. Pagi hari, kadang-kadang dia duduk memandang ke arah tingkap luar rumah. Sampailah kadang-kadang ke petang dia duduk, malam nanti dia bangun tidur pun dia suka duduk dekat kerusi yang sama. Dan kerusi ni pula, kalau nenek duduk, dia akan menghasilkan bunyi rotan. Boleh kedengaran jelas dan kita kenal sangat-sangat, kata Sharifah, dengan bunyi rotan tu. Perkara yang lain, nenek saya juga ada satu radio kecil. Radio kecil ni adalah radio FM, yang mana ada butang untuk tukar-tukar saluran. Nanti kalau butang ni terlanggar sedikit, dia akan tertukar saluran yang lain. Jadi, ia adalah manual radio, kata beliau ni. Radio yang manual, kena tolak-tolak cari frekuensi lah.
Nanti kadang-kadang dengar nenek saya nanti dia akan duduk, dia akan ambil radio kecil tu, letak dekat tepi telinga, tangan jari tu dia akan tolak roda untuk tukar saluran. Nanti dia akan bunyi. Tukar-tukar saluran, tukar siaran ke stesen lain. Nanti bila dia dengar benda yang dia suka, dia berhenti kejap. Dengar. Nanti kalau dia suka lagu tu, dia akan menyanyi bersama. Kemudian lagu tak suka ataupun benda yang dia tak minat, dia tukar balik ke saluran yang lain. Begitulah. Bila nenek duduk dekat sofa, itu antara perkara yang dia laku. Kalau sekarang ni orang duduk dekat sofa, dekat kerusi, lazimnya orang bermain dengan handphone. Tengok macam-macam app yang ada dekat dalam. Nenek saya ni, dia bermain, arwah nenek saya bermain dengan radio, ataupun radio. Nenek dah meninggal dunia. Dalam rumah masih ada gangguan. Dipendekkan cerita, gangguan ini telah pun mendapat perhatian ahli keluarga, mendapatkan perhatian seorang kononnya pakar perubatan. Dia datang ke rumah, dia periksa sana sini. Dalam rumah ada 2 gambar besar. Dalam gambar tu ada gambar arwah nenek yang bergambar dengan kita. Itu antaranya adalah gambar hari raya. Kemudian pakar tu kata, mana tak datangnya si arwah datang rumah ni? Gambar dia digantung dekat dinding. Gambar-gambar orang dah meninggal ni jangan gantung-gantung. Bawa turun, simpan. Jadi dengar cakap pakar. Bawa turun, simpan. Kemudian ada gambar-gambar album yang kita letakkan dalam frame bingkai gambar yang kecil. Dia suruh ambil gambar-gambar tu, kalau boleh simpan. Letak dekat satu ruang dalam kotak ke, simpan. Jangan tunjukkan lagi. Tak boleh display kalau ada arwah dalam gambar tu. Jadi ibu dengan ayah ikut. Simpan gambar. Tapi ada satu gambar ni, Casey. Setiap kali kita simpan, nanti besok, lusa, gambar ni akan menjelma dekat atas meja, dekat atas kerusi, dekat mana-mana lah. Pertama sekali gambar ni mula muncul apabila ibu simpan gambar. Besok pagi gambar tu atas meja makan. Ni semalam aku simpan gambar ni. Siapa yang bawa keluar gambar ni? Siapa bawa keluar ni? Ibu ambil gambar tu, masuk balik dalam kotak, tutup, tolak, masuk bawah katil. Malam tu, bila tengah tonton TV, tengah ambil bantal dekat atas kerusi, tup, gambar jatuh. Siapa bawa keluar gambar ni? Aku dah simpan gambar ni banyak kali. Simpan lagi. Sampaikan dah beberapa kali gambar ni menjelma, baru saya, kata Sharifah, dengan ahli keluarga yang lain tertanya-tanya. Ini orang bawa keluar ke? Atau ada misteri di sebalik gambar ni? Memang benar, Kisi. Ambil gambar, satu gambar ni, letak. Gambar ni akan keluar balik. Itu adalah gambar yang dimaksudkan, adalah gambar nenek saya sedang duduk dekat kerusi rotan, sedang pegang radio sambil menunduk ke bawah dan jari telunjuk sedang nak tukar saluran ataupun tukar siaran. Tapi tak nampak wajah nenek dalam keadaan candid. Gambar tu keluar balik. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Ibu saya, ayah saya sampai katakan, sudah, awak ambil api, awak bakar gambar ni. Abang jangan kurang ajar Ini gambar mak saya. Saya takkan bakar gambar mak saya. Ini mesti ada orang keluarkan gambar ni. Malam-malam hari tengah tidur, anda bayangkan, ahli keluarga semua sedang tidur, tiba-tiba terdengar dengan jelas. Dengan jelas dalam bilik semua tengah tidur waktu malam. Anda bayangkan dekat luar rumah, di ruang tamu kedengaran. Abang dengar tak? Dengar bunyi radio arwah nenek. Seperti ada orang sedang bermain dan tukar-tukar saluran. Pendengar Ria 897 FM,
Sharifah kata saya pun dengar, Casey. Ibu dengar, bapa saya dengar. Akhirnya ibu mengaku kalah. Sebenarnya ibu yang tak nak buang radio dengan kerusi dengan gambar. Jadi, kerusi rotan milik arwah nenek, radio milik arwah nenek memang susah nak dipisahkan. Tapi tetap, kata pakar, apa jua milik arwah buang. Jangan simpan lagi. Terpaksa angkat kerusi rotan pada paginya, radio bawa pergi belakang rumah. Waktu tu bapa saya sedang bakar daun daripada pokok kelapa. Nak halau nyamuk, campak kerusi rotan kat situ dan campak radio kecil ini. Terbakar. Selepas kami bakar dua barang yang sering kali digunakan oleh arwah nenek, barulah keadaan rumah tu tenang. Kalau tidak, macam-macam gangguan berlaku.